Ruang kabin untuk Tiggo Cross ni memang bagi aku cantik lah. Sebab dia punya material, ada soft touch dekat sini. Lepas tu dia ada macam warna kelabu kat sini. Dekat sini pun nampak mahal. Skrin pula dia ada dua. Satu untuk infotainment, satu untuk pemandu dan dua-duanya digital. Dekat tengah ni macam aircon macam biasa dan kau boleh kawal aircon tu melalui touch screen dekat sini. Sebab ini antara yang membuatkan kereta ni nampak mahal. Cuma dia menggunakan kemasan piano black, so boleh nampak cap jari kat sini memang sangat-sangat ketara lah. Aku pun suka juga dengan dia punya design tombol gear ni, nampak moden dan dekat bahagian bawah ni ada tempat ruang untuk meletak barang yang agak besar. Design dekat tengah ni pun nampak kemas sebab dia guna elektrik parking brake. Okey, lepas tu dekat tengah ni pun ada satu ruang yang agak dalam untuk kau simpan barang. Tak puas hati lagi dengan tu, kau tengok dia punya seat ni, design seat cantik dengan kemasan kulit bersama piping berwarna putih. Bagi aku, kereta ni memang langsung tak nampak murah.